Oh, asap. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. So, hari ni aku bawa Z650 dengan helmet baru aku iaitu Shoei NXR2. So seperti aku cakap pada video yang lepas, aku kata aku nak test pula helmet ni dengan Z650. Sebelum video lepas kita dah test dengan Y16. So kali ni kita test dengan Z650. Nanti kat highway lah kita tengok macam mana kan. Adakah aerodynamic dia bagus, adakah senyap. Tapi aku dah edit video yang lepas. Senyap guys. Senyap. Memang mic quality tu dengarnya memang beza lah dengan sebelum ni. Alright. 5V. Alright. Kita tengok 15, 16 nanti kalau boleh lah. Kalau tak jam lah. Kalau jam memang tak dapat lah nak test. Jangan dulu. Okey, memang terasa angin kuat sikit. Tapi masih okey lagi. Immediate aku rasa yang penolakan angin tu kurang. Aku tak rasa macam ke belakang tak. Helmet ni memang dia aerodynamic lah. Dia tu laju sikit. Aku tak rasa banyak angin guys. Steady je. Aku tegak. Duduk sikit. Satu tanya je. Memang ya Allah Akbar. Mantap lah. Oh, Honda ni. Okey, memang terbukti aerodynamic dia memang mantap guys. Mantap gila. Aku tak rasa sikit pun yang tolakan angin tu tak ada. Memang terbaik lah. Aku impress lah. Sebab helmet pun memainkan peranan juga tau. Memang mantap guys. Aku boleh salah tanya je. Windshield kecil memang relax
Mantap, mantap, mantap. Memang helmet memainkan peranan yang besar lah sebenarnya. Aku tak tahu lah, angin dia kuat juga tau. Lagi kuat lah daripada sebelum ni aku pakai Y16 kan. Sebab 1.5 ke atas dah angin dah mula kuat. Tapi dia tak sakit yang telinga aku. Telinga aku tak sakit langsung pun. So dia masih lagi acceptable lah. Confirm lah, memang confirm. Dia lagi senyap daripada mana-mana helmet aku yang pernah aku pakai sebelum ni. Yelah, harga pun beza kan. Mantap, mantap. So kalau korang pakai naked, tak nak pakai windshield tinggi, tukar helmet. Patutnya aku dah lama invest dekat helmet dah. Sebelum ni aku banyak bazirkan duit dekat helmet-helmet yang biasa, yang KYT yang murah-murah tu banyak. Aku ada 3 KYT. Asia aku ada 2. Crash Show pun aku ada. So sepatutnya kita jangan spend banyak-banyakan. Kepala ada satu je. So sekarang ni aku dah ada satu helmet full face, satu helmet open face yang aku akan pakai hari lah. Bukan hari tak kisahlah, hari ke jalan jauh ke memang aku akan pakai. Kalau aku buat vlog aku pakai helmet ni. Kalau aku tak buat vlog pakai Alcaya, even pakai motor ni pun aku boleh pakai LS2 Infinity 2 Carbon tu. Sebab LS2 tu pun sejap juga, walaupun dia open face.